pukul 10 pagi tu saya mengumpulkan anggota lah untuk bagi penugasan. Lepas tu datang anggota semua yang membagi tahu bahawa kami B sedang melakukan swab lah. Dia kurang jam 10.30 ada kelihatan 8 orang lah pihak musuh yang tu dijayai anggota suluk tu. Saya pun mengarahkan melepaskan tembakan. Di masa yang sama musuh tu melarikan diri sambil menembak dekat pintu. Tak, lepas ni saya ambil kedudukan di mana? Bukan kata terakhir dia berkata awak ambil orang nombor 2 selepas aku ready. Itulah saya kata terakhir lah. Di mana saya orang yang kelima ni tak berapa pasti yang dia ditembak. Sehinggalah kepada ready mengatakan stop, ni Hurairah kena tembak di kepala. Dia dah tak ada lah. Masa saya masa tu marah, ada sedih, ada semuanya bercampur bawah. Nampak dengan mata kuat.